Jatuhnya Nicolas Maduro tu adalah tanda besar yang Venezuela bakal kembali ke orbit Amerika Syarikat. Tapi proses ni jujurnya tak mudah. Venezuela, untuk pengetahuan korang semua, sangatlah terhutang pada China. Hubungan mereka ni kita nampak bermula sekitar tahun 2002 gitu. Kita tak lupa betapa China bangun jadi gegasi ekonomi. Pembangunan mereka tu sangatlah pesat, kilang bercambah macam kulat selepas hujan. Tak lupa juga dengan segala proses urbanisasi yang luar biasa. Nak sustain pembangunan gini, China perlu minyak dengan banyak, something yang mereka tak dapat buat sendiri. Maka China hantar syarikat-syarikat milik kerajaan keluar negara cari solusi. Dan kat sinilah mereka jumpa Venezuela. Zaman yang mana dunia Arab merajai rizat minyak dah lama tamat sebab Venezuela terbukti ada rizat minyak paling besar di dunia. China tak ada minyak, mereka ada duit. Venezuela tak ada duit, mereka ada minyak. Jadi kat sini sama-sama dua negara ni jumpa titik temu. Pemerintah Venezuela tu, masa tu adalah Hugo Chavez. Pada tahun 2002, macam saya pernah cerita, berlaku percubaan rampasan kuasa yang gagal. Chavez tuduh Amerika Syarikat sebagai punca. Dia tarik balik tuduhan tu, tapi sebagai tindak balas daripada situ juga dia nak kurangkan kebergantungan ekonomi pada Amerika Syarikat. Dan China masuk mudah, freely gitu je kat sini. Nego punya nego, pada tahun 2007, China dan Venezuela tanda tangani beberapa perjanjian minyak berbalas hutang pinjaman lah. Dalam tempoh 10 tahun gitu, China dah biayai lebih daripada $100 bilion. Venezuela pula kena bayar balik dalam bentuk pengeksportan minyak. Win for win lah. Perjanjian ni malangnya tak straightforward. Dana masuk banyak kat dalam akaun-akaun bank di China. Dari akaun-akaun ni lah China belanja bina landasan kereta api, stesen jana kuasa dan infrastruktur kat Venezuela sambil bagi cash pada kerajaannya. Selama 3 tahun, titik temu ni menjadi Chavez dengan bangga cakap Venezuela bersedia nak supply China minyak sebanyak yang mungkin untuk China bangkit jadi penguasa. Of course, cerita ni tak ada happy ending. Punca Venezuela dapat buat benda ni pun adalah kerana Amerika Syarikat juga. Perang Iraq dan kemudiannya kebangkitan dunia Arab yang menyebabkan Libya lingkup semua tu, menyebabkan harga minyak melambung. Harga minyak melambung sangat tinggi sampailah tahun 2014 apabila harga minyak global menjunam. Waktu ni Venezuela dah terduduk. Memang checkmate. Harga minyak 1 tong April 2011 tu $110 mencecah. Januari 2015 junam bawah $47. Bermakna untuk dapat dana yang mereka dah biasa dapat, mereka kena produce 2.3 kali ganda lagi banyak. Something yang mereka sendiri tak mampu sebab tak cukup pelaburan dan tak ambil urus yang teruk. By 2016, Venezuela dah tak mampu dah nak tampung perjanjian ni. Mereka berhutang kat China sebanyak $44 bilion, bagaikan jatuh di timpa tangga. Donald Trump pula menang pilihan raya tahun tu. Dan 2017 tu pula mereka hadap sekatan demi sekatan ekonomi sampai ke tahap Venezuela senang kata tak mampu nak bayar bond kerajaan yang mereka sendiri jual. Ekonomi pun runtuh. Dan jadi kini China stop skim pinjaman tu. Venezuela masih berhutang $10 bilion kat China, dan bila Maduro jatuh, Venezuela secara rasmi dah dikepung Amerika Syarikat. Kapal-kapal minyak tak boleh keluar sampailah Venezuela serahkan minyak mereka ke dengan betul-betul pelabur asing. Amerika nak ambil minyak lah tu. Gitu je mereka dapat conquer minyak Venezuela. Simple as that. China mampu bertahan sangat lah seandainya Amerika dah tak bagi Venezuela jual minyak dah kan. Mereka dah pun invest ke tenaga suria dan EV. That's something yang kita kagum dengan China. Mereka sentiasa tak senang duduk. Mereka sentiasa kukuhkan apa-apa saja yang mereka nampak liability, kekurangan mereka tu. Semua yang mereka kukuhkan adalah alternatif selain minyak, dan nak tampung mana yang kurang mereka perolehinya daripada Rusia pada harga diskaun sebab Rusia pun dah tersepit kat Ukraine. Cuma sekarang ni kita nampak strategic realignment yang mana Venezuela mungkin kembali berkiblatkan Amerika, dan secara rasmi Venezuela tewas dalam pertembungannya dengan satu-satunya adik kuasa dunia ni, Amerika Syarikat.